Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Jom, testing 1 2, testing 1 2. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada malam ni? Kita baru boleh saja live untuk sesi malam ni selepas saya lah, bukan kita. Selepas saya dah settle everything, then baru kita boleh okay. Barulah kita boleh ada masa sikit untuk bersembang santai pada malam ni. Apa khabar anda semua? Malam-malam ni kita ada masa sikit. Maybe dalam sekarang pukul apa? Sekarang adalah jam menunjukkan 10.46. So kita live dalam setengah jam insya-Allah untuk kita boleh borak dan sembang insya-Allah. Dan kalau ada any question regarding business, kita boleh bersembang. So kita nak sembang sikit ramalan. Ramalan apa yang akan berlaku kepada bisnes pada tahun 2025 disebabkan tarif yang berlaku di US. Okay. Sofia, waalaikumsalam. Sofia, jemput masuk guys. Yang duduk kat luar tu jemput masuk. Jangan bermain di luar, tak elok main luar lama-lama sangat. Masuk ke kita punya sesi dan say hi daripada mana anda, daripada bumi mana anda sedang live. Dan kalau boleh tap-tap screen, boleh tap-tap juga. Okay. Boleh tap-tap screen. Kan? Okay. Masuk. Jemput masuk dulu. Masuk. Jangan duduk kat luar. Korang ni suka kan. Macam saya tak tahu je korang tengok daripada luar kan. Kan kalau klik, dia termasuk. Betul tak? Apalah, masuklah. Masuk dulu. Sofian, boleh tanya. Tak ada masalah. Saya memang nak jadi kaunter pertanyaan je ni. Nak jadi kaunter pertanyaan. Jemput masuk dulu. Jemput masuk. So kita nak discuss sikit apa impact kepada bisnes kita disebabkan tarif yang dikenakan oleh US sikit. Kalau kita cerita sembang pasal tajuk yang terlalu serius, tak ramai orang yang berminat kan tajuk serius ni. Dia nak tajuk-tajuk yang santai kan. Okay. So siapa-siapa yang dekat sini yang player yang banyak bermain, contoh kita bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu semua sebelum kita sembang ke apa-apa. Baca bismillah dulu supaya ada berkat. Bismillahirrahmanirrahim. So tarif-tarif yang dikenakan oleh Donald Trump dan juga US ni, apa impact dia kepada Malaysia? Kita kena tahu dulu apa impact dia. Buka je terus nampak muka Donald Trump kan. Tak ada, saya suka bab ni because dia sangat interesting untuk kita tengok seorang yang sangat, kita panggil apa tidak takut akan, dia panggil apa? Ayat dia macam ni. He got nothing to lose. Bila kita berada dekat position nothing to lose, kita akan buat satu tindakan yang very bold dan kita akan buat tindakan yang very bold. Nothing to lose. Okay? Kalau anda rasa lah Donald Trump ni orang yang ada something to lose lah, bila anda tengok dia punya cerita sekarang ni. Ni kita sembang lah, kita sembang je. Untuk anda faham ni dulu. Sound okay tak? Untuk anda faham ni dulu. Oh, ini tak okay ni. Sound tak okay. Selalu lah sound ni je tak okay.
Dia jadi tak sharp kan. Sekejap. Bismillah. Okay, sekarang okey tak? Testing 1 2, test 1 2. Okay, sekarang okey, better. Better kan? Okay. Ngam. Okay, ngam. So, bila kita cerita pasal orang yang tidak ada apa-apa, yang nothing to lose, dan kita akan tengoklah orang jadi macam ni. Betul tak betul? Sebab dia pernah jadi seorang presiden sebelum ni dan dia kalah. Dan dia dah rasa kekalahan. Dia di-elect balik. Bila di-elect balik, dia dah tahu dah apa rasanya kalah dan apa rasanya bila dia tak buat apa-apa bold action. So, bila kita berada dekat satu position yang we expect kita akan kalah, then kita akan buat sesuatu yang di luar jangkaan kita. So, saya rasa Donald Trump tu berada dekat situasi tersebut. Dan kalau saya tak faham sangat in term of politik, meaning dia punya cara pemilihan presiden kat sana. Tapi dia ada satu term sahaja lagi sebab dia dihadkan 10 tahun sahaja untuk jadi presiden US. Which is 10 tahun. Dua penggal je. Dia dah habis satu penggal lagi tu. Dan dia di-elect penggal kedua kali ni. Dan dia ada berapa tahun je lagi. So, nothing to lose. Sebab kalau aku menang pun, kalau aku okey pun aku dah tak boleh nak dipilih balik. Kalau okey pun aku tak dipilih balik. Jadi, nothing to lose. Kenapa nak tunggu lagi? Just do it. Orang menyampah, orang buat demo macam mana pun, dia tetap akan buat apa yang dia nak buat. So, bagi saya, sebelum kita discuss benda impact ke apa benda ni, kita kena tengok dulu karakter orang tu. Karakter orang tu. Dia tahu dia ada masa yang singkat untuk jadi presiden. Right? Dia tahu dia nothing to lose. Hujungnya dia akan habis term jadi presiden. So, kalau dia nak buat, baik dia buat sekarang. Kalau anda perasan, dia angkat sumpah je jadi presiden tu. Once dia jadi presiden je, dia terus buat benda gila yang like, literally memang gila. Yang affect the whole world. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Jadi, first kali yang kita kena tengok adalah sign perintah eksekutif. Oh, thank you Izu. Sign perintah eksekutif kan. Jadi, bila perkara gila tu, kita tahu masa kita limited, maka kita akan buat perkara-perkara gila ni. Saya sedang bagi tahu diri saya juga ni. Dan saya sedang bagi tahu kepada anda. Orang yang rasa dia ada banyak masa je, dia akan tak buat perkara gila. Tapi kalau orang tu rasa masa dia dah pendek, masa dia dah singkat, kita akan buat perkara gila-gila. Berapa orang setuju dengan saya? Kalau you rasa masa you singkat, orang tu rasa masa dia singkat, dia akan buat perkara gila. Sama juga kita. Kita hari ni, bila mana kita rasa kita ni banyak masa, maka kita habiskan masa. Berapa banyak perkara yang kita nak buat, kita tak buat lagi. Sebab kita rasa kita ada masa. Berapa banyak? Kalau saya tanya, yang sedang live dengan saya ni, bukan nak mengajar ni, nak share. Okay, supaya kita nampak sesuatu yang berbeza. Sebab kalau kita tak faham prinsip-prinsip sifat macam ni, maka kita duduk sembang pasal tarif. Cuba kita tengok satu side yang berbeza. Faham tak? Kita tengok satu side yang berbeza, yang mungkin orang lain duk sibuk pasal tarif. Tapi kita tengok yang berbeza sikit. Orang yang tak banyak masa, dia akan buat kerja gila. Orang yang rasa dia banyak masa, dia tidak akan buat kerja gila. Boleh? Siapa kat sini yang dia ada benda yang dia nak buat, tapi dia tak buat sampai hari ni? Dia ada benda gila dia nak buat, tapi sampai hari ni dia tak buat benda gila tu. Ada tak? Cuba tap screen guys. Tap screen dan cuba share kepada kita semua. Apa benda gila yang anda nak buat, tapi anda tak buat sampai hari ni? Bro Didi. Ustaz Char Kway Teow masih ingat saya? Ustaz. Bila tu?
Bila tahun bila datang ni kita punya ni, lupa dah saya. Yang lain mana tak komen pun. Ni saya nampak dah SIM sekarang ni kalau kita apa dia panggil tengok live, kita tak banyak tulis kan. Bila kita tengok konten je kita tulis kat konten, dan kita banyak berborak dekat konten. Dekat live ni kita tak banyak. Betul tak? Dekat live ni kita tak banyak berinteraksi. Kita nak dengar je. Yang paling tidak pun korang letak tepi, kau dengar apa Mamat ni nak cerita kan. Saya nak solat pukul 3 pagi tapi tak buat ni sampai ni nampak biasa tapi memang gila. Okey. Waalaikumsalam Dr. Ragna. Saya Kedai Runcit. Kita borak santai je malam ni. Malam ni kita borak santai saja. Tadi saya nak live awal lagi. Tadi saya ada kelas, cetakkan kelas tadi. Online. Habis settle kelas tadi, kena settlekan anak juga. Kena tidurkan anak apa semua kan. Saya nak buat live awal-awal tak boleh. Sebab dia akan, dia nak buat live sama-sama. Saya kena settlekan dia dulu. Lepas tu jadi apa? Jadi Aki sekejap. Aki tu pada zaman dahulu kan Aki kan. Aki yang banyak, yang cerita tu kan Aki kan. Dia kena jadi Aki sekejap. Lepas tu kena story kepada dia dulu. Dia dah puas hati dengan cerita. Tadi cerita apa? Cerita sang kancil, ayam dengan burung helang. Habis cerita barulah dia okey dan kita boleh cerita, kita boleh sembang lah. 2022. Oh, lama dah. Kena datang balik dah tu belajar. Banyak perkara-perkara baru yang sepatutnya kita belajar kan. Saya ejen Tekaful Meru 4 nak tips recruit dan build team tuan. Sale Kedai Runcit Azudin tu apa? Maksud Azudin nak tahu apa? Jadi kalau kita tengok Donald Trump ni, dia macam dia ada sesuatu yang bagi saya, ni pendapat saya lah, dia nothing to lose. Jadi Amerika nak marah dia ke, rakyat dia nak marah dia ke, satu dunia nak marah dia ke, nak hantam dia ke, dia dah ada semua benda dalam dunia ni. Dia dah ada fame, orang satu dunia kenal dia. Dia ada kekayaan, dia juga billionaire. Dia ada pengaruh yang kuat. Apa lagi yang dia tak ada? Dia dah ada semua. Dia tak ada benda yang dia nak jaga. Alright? Dia tak ada benda yang dia nak jaga. Jadi apa berlaku? Dia buat saja keputusan tu. So, saya reflect balik kepada kita sebagai usahawan. Kalau kita jadikan kita ni sebagai nothing to lose, kita akan buat tindakan bold dan gila-gila dan kita tak akan banyak berfikir. Kita akan jadi banyak buat daripada banyak fikir. Kebanyakan usahawan yang saya perasan hari ni, dia bukan tak tahu atau tak reti atau tak boleh capai apa dia nak capai. Cuma dia banyak berfikir daripada buat apa yang sepatutnya dia buat. Betul tak? Dia banyak berfikir. Dia nak jadi lebih bijak daripada Einstein berfikir daripada buat sesuatu. Saya yakin ramai je yang boleh buat konten. Kalau setakat buat konten, saya yakin ramai je instead of jadi content consumer, dia jadi content producer. Saya yakin semua yang tengah tengok live saya ni, semua boleh buat live. Tapi saya yang buat live, anda yang tengok saya live. Jadi siapa yang lebih, dalam kes ni, siapa yang lebih yang lebih terkehadapan, content producer atau content consumer? Faham tak? Consumer ni apa? Yang consume content tu lah. Kan? Kes ni, saya producer, saya produce content sekarang. Saya tengah bercakap dengan anda. Khairul Amin produce content. Boleh tak buat live dah untuk barang terpakai? Tak boleh buat live dah untuk barang terpakai. Jangan buat barang terpakai. Sembang je dulu. Kan? Kita jangan tengok apa yang tak boleh. Tapi kita tengok apa yang boleh. Kalau nak tengok apa yang tak boleh, banyak benda tak boleh. Jangan tunggu kata barang terpakai tak boleh nak buat live.
Ada orang, oh sebab tak mandi lah tak boleh buat live. Ada orang sebab saya tak sikat rambut. Ada orang sebab saya tak ada rambut. Ada orang sebab saya tak iron baju. Kalau nak cerita benda tak boleh, maka akan jadi banyak yang tak boleh tu. Tapi cuba tanya, apa yang boleh? Ya kalau benda ni tak boleh, apa yang boleh? Buat apa yang boleh? Boleh faham? Macam tu lah. Jadi apa prediction kalau impact yang saya boleh buat ramalan? Ramalan dia akan based on information yang saya baca lah. Okay? 2-3 akaun dah kena ban. Jangan buat live berkenaan dengan ni. Dan kalau tak boleh buat live, maka dia isunya bukan barang bandel apa tu. Dia isunya kita menjual brand-brand yang wujud dalam dunia ni. Itu saja. Alright? Jadi tarif ni, apa berlaku adalah, tarif ni, kita kena faham satu benda. Tarif ni adalah tax ataupun cukai dikenakan kepada barangan daripada negara-negara yang disebut tu. Okay? Macam hari ni dia naik 100% untuk barang daripada China kan. So bayangkan barang tu harga katakanlah 1,000 jadi 2,000. Barang tu harga 100,000 jadi 200,000. Kan? Jadi siapa yang bayar? Rakyat US yang bayar. Bukan negara tu yang bayar, tapi rakyat US yang bayar. Jadi orang kata confused. Apa hal kalau rakyat bayar? Apa keuntungannya rakyat kau yang bayar? Bukannya negara yang dikenakan tarif tu bayar. Ya, tetapi bila barang tu datang daripada negara, contoh daripada China, 100%. Barang sepatut 1,000 jadi 2,000. Apa akan jadi? Rakyat US akan fikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali untuk beli barang tu. Satu. Nombor 2, sebelum ni dia boleh beli banyak, sekarang boleh beli sikit je. Sebab apa? Sebab barang tu jadi mahal. Bila barang tu jadi mahal, apa berlaku? Dia fikir dan dia beli makin sikit, so the demand akan turun. Bila demand turun, apa berlaku? Sale, orang yang hantar ke US tu akan jadi sikit. Contoh, kalau Malaysia, alright? Malaysia apa yang akan impact? Contoh, sektor elektronik. Contoh, barangan getah. Contoh lagi, Malaysia banyak juga ekspor furniture. Alright? Furniture. Jadi bila berlaku semua tu, maka apa akan jadi? Demand tu makin kurang. Bila demand makin kurang, production kita akan makin sikit. Bila production kita makin sikit, apa berlaku? Revenue company-company ni akan makin sikit. Bila revenue makin sikit, apa akan jadi? Maka akan ada orang yang kehilangan pekerjaan. Company-company yang ada kos yang tinggi kena ambil loan lebih banyak. Betul tak? Akan ada supply chain disruption. Supply chain disruption. Akan ada berlaku market shift. Contoh market shift ni apa? Dulu kita hantar ke US. Sekarang kita kena cari pasaran-pasaran lain. Contoh untuk furniture. Sebelum ni hantar ke US tinggi. Sekarang kita kena cari market yang lain. Yang tidak mengenakan tarif, yang okay untuk kita, still profitable, kita kena start cari market-market. So, dia akan berlaku shift. Jadi, kenapa dia buat semua ni? Sebab satu je, bagi saya, dia adalah show, Donald Trump show. Dia nak suruh orang semua datang melutut pada dia dan cium pipi dia. Dan akhirnya negotiate something dengan dia. Kau turunkanlah tarif, we will give you something. Bijak Mamat ni. Bijak Mamat ni. Okay? Kalau dia buat macam tu, datang keburukan, kenapa dia naikkan tarif? Dia ada satu video, kata selalu dia cakap apa? Saya bukan bodoh lah, saya tahu apa saya buat. Wah. Kalau orang jenis nak bash, orang akan bash. Tapi kalau saya tengok dia, he's clever. Dia sedang buat
that show lah. Okay, alright. So generally, kalau anda berada dalam sektor yang affected tadi tu, anda kena bersedia. Okay. Dan ini akan, nombor 2 adalah dia akan push SME dekat Malaysia jadi resilient, jadi kuat, jadi apa dia panggil, perlu cepat buat perubahan. Alright. Dan most probably government perlu, of course government akan hantar orang pergi negotiate. Alright. Tapi pada masa sama, government juga perlu membantu sektor-sektor yang terjejas disebabkan tarif ni, supaya tidak akan berlaku kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Okay. Dan of course siapa yang terlibat, dia perlu cari market-market yang baru supaya dia tidak terkesan sangat dengan tarif ni. That is my thought on this lah. Okay. Alright. Saya rasa dia tahu, tapi Allah Maha tahu niat dia. Yelah tuan, Allah lebih tahulah kan niat seorang kan. Ikutlah. Tapi ni kita bacaan dari sudut bacaan bisnes lah kan. Yang bahagian hati apa semua tu, biarlah dia kan. Okay. Alright. So let's talk about business. So any question guys, boleh utarakan. Tengah struggle buat eBay sekarang ni. Hey, jangan cakap struggle. Bila kita cakap struggle, sebenarnya itu kan doa. Jangan doa yang bukan-bukan. Doa semua baik-baik. Walaupun kita struggle, bismillah, otak pastikan tenang, hati pun tenang untuk kita fikir next strategy. Boleh? Kita fikir next strategy. Okay. Jangan, Allah kata apa? Dia kena faham konsep rezeki ni, dia tak ada kaitan dengan asbab. Tak ada kaitan dengan asbab. Tak ada kaitan. Right? Apa maksud asbab? Maksud asbab ni, ada orang asbab rezeki dia sebab dia boleh suara dia sedap. Ada orang asbab rezeki dia sebab suara dia teruk. Ada orang asbab rezeki dia sebab handsome. Ada orang asbab rezeki dia sebab dia tak handsome. Kan? Jadi the key point sekarang ni, bila mana rezeki itu milik kita, kita kena faham satu perkara, dia bukan sebab asbab tu. Dia sebab pemilik asbab tu nak rezeki tu datang kepada kita. Kita kena beriman dengan itu. Jadi, apa maksudnya? Selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Khalas, habis. Itu je. Itu kita punya yakin. Selain daripada Allah, semua asbab rezeki. Allah adalah pemilik pada rezeki. Jadi kalau Allah nak bagi rezeki kepada kita, Allah akan datangkan asbab-asbab tu datang kepada kita. Jadi kalau kita kata, saya berniaga eBay, terkesan dengan dolar tak payah. Sebab apa? Semua tu asbab. Kerja kita usaha je. Right? Kerja kita pergi belajar, dapatkan ilmu, dapatkan strategi baru, pergi berguru, right? Baca apa yang sepatutnya untuk kita ada jalan. Kerja kita do our very best. Let Allah do the rest. Kita kena yakin dengan benda tu. Okay? Boleh? Sarang design, Waalaikumsalam. Saya ada terfikir kenapa orang tak buat jual nasi makanan rumah ke rumah. Ya, sebab sekarang dah ada GrabFood, Foodpanda. Sekarang ni Foodpanda, GrabFood sedang jual rumah ke rumah tu. Okay? Tak perasan? Saya perasan? Dan naik kasi kejar kedai runcit. Saya dah banyak kali jawab kedai runcit ni. Tapi again, ya of course. Kita belajar daripada Maidin. Apa Maidin buat? Simple je. Buat ada lost ladder. Lost ladder. Saya dah banyak kali dah sebut ni. Lost ladder. What is lost ladder? Lost ladder means that contoh Maidin, dia sanggup rugi dekat jual ayam. Dia negatif. In fact, dia rugi dekat jual ayam. Sebab apa? Dia jual ayam lebih murah daripada harga pasaran. Tapi kita kena faham, orang pergi Maidin bukan sekadar beli ayam. Orang pergi Maidin nak beli ayam, tapi pada masa sama dia akan tolak troli yang besar. Tak mungkin troli yang besar itu hanya diisi diletakkan ayam semata-mata. Sambil dia tolak nak sampai ke bahagian ayam yang kat belakang tu, kan ayam belakang kan, biasa kan?
Betul tak? Ayam bukan depan, belakang kan. Masa dia tengah tolak tu, dia akan ambil sana, ambil sini sikit-sikit. Yang lain tu harga dia lebih mahal berbanding tempat lain. Yang murah hanya ayam je. Itu dipanggil loss leader. Dia sanggup rugi di satu tempat untuk untung banyak tempat. Loss leader, ladder tangga, L-A-D-D-E-R, ladder. Tangga loss leader, dia loss dulu, lepas tu dia untung. Faham? Okay, right? No problem, Azudin. InsyaAllah nanti datang kita punya training Nanti kita datang saya tak pasti ada ke tak form dekat bawah tu. Boleh isi form dekat bawah Boleh isi form this area. Okay, nanti kita akan ada training berapa hari bulan bulan training saya takut risau salah sebut je ni. Buat training banyak untuk Amazing Founder Mega. Ada kat bawah tu. Betul. Nanti anda klik dekat situ, dekat bawah tu. Ni dia akan keluar slot khas kehimpunan usahawan grow bisnes lebih laju. Anda isi je form tu, nanti tim saya akan bagi information tu kepada anda. Okey? 21 dan 22 Mei. Betul, 21 dan 22 Mei ni bulan 4. Kita akan berkumpul pada bulan Mei insya-Allah. Okey? Kalau dah isi tulis kat bawah dan Dah isi tulis kat bawah dan. Kena tengok sini juga sebab komen ni kan. Dan tok napuk. Okey, ada soalan? Okey, apa pendapat tuan jika ada syarikat menawarkan servis untuk buat marketing? Oh, okey. Kita jawab soalan ni. Boleh tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tuan, tak ada masalah. Kalau tuan nak ambil servis buat marketing, boleh. Cuma silakan untuk melihat dia punya track record. Alright? Track record. Tengok track record, company tu pernah buat untuk siapa dan tengok result yang dihasilkan. Satu. Nombor dua, make sure tengok whether dia punya servis provide marketing untuk branding. Okay, branding ni kita kena ingat, branding ni adalah untuk tidak memberikan result in term of sales. Branding diukur dengan reach. Berapa lebih banyak reach, lebih bagus. Itu branding. Kalau ada response, dia akan dia punya servis tu untuk bagi leads. Okay, so tengok dua perkara tu. InsyaAllah, tak ada masalah nak ambil, boleh saja. Muka tuan macam Shana Ahmad, blood brother. Mana ada macam Shana Ahmad. Muka Shana Ahmad tu macam saya. Aduh, mana ada saya macam Shana Ahmad. Shana Ahmad tu macam saya. Jangan main-main. Tuan okey ke kalau bisnes sendiri yang beri arahan pada staff, business owner, atau perlu cari orang pertengahan? Basically ada 4 level di dalam pengurusan. Ni sarang design. Nanti kena belajar benda ni boleh belajar. Isi-isi je. Masuk air juga tuan. Tak boleh lah kita terlalu serius. Come on lah. Ada 4 level dalam bisnes. Bawah sekali is operation level. Tulis. Kalau jenis tak ingat tulis. Selamat Raya Azwan. Terima kasih sebab join saya punya live kan. Boleh bersembang, borak. Bismillah. Ada 4 level dalam bisnes ni. Tulis kalau boleh tulis. Alhamdulillah. Level pertama kita panggil sebagai operation level. Operation level ni consist of orang-orang yang ada technical know-how. Faham? Technical know-how yang you know, dia tahu orang marketing dia kata buat marketing, orang sale kata buat sale dan sebagainya. And then level nombor 2 dipanggil tactical level. Lama tak lalu live. Itulah tak tahu semua apa TikTok tak bagi saya punya live lalu kat orang lain. Ni pun dapat 90 je. Khairul Amin dapat ribu-ribu. Apa cerita kan? Dia
Nak merajuk pun tak boleh. Kan? Itu anak emas TikTok. Kalau tak ada Khairul Amin, tak ceria hidup kita. Jadi TikTok akan bagilah laluan yang baik untuk Khairul Amin. Alamak. Takkan saya nak buat WhatsApp guys juga kan. Tak nyempat lah aku kan. Hey, what's up guys? Alamak. Takkan nak buat masak. Konten masak. Mana ada sikit lagi tuan macam Khairul Amin. Khairul Amin macam saya. Salah lah korang ni. Apa compare saya dengan orang lain? Orang lain tu compare dengan saya. Gerak. Okay. Apa dah aku cakap tadi? Lupa lah. Okay. 4 level. Jadi level pertama tu operation. Level kedua tactical. Tactical ni level manager. Manager maksudnya orang yang boleh menguruskan orang lain. Faham? Okay? Right? Nombor 3, level nombor 3, lepas tactical, ni nak tanya orang yang pernah belajar kat Funivo lah. Ni ada juga yang belajar Funivo. Level nombor 1 apa? Operation. Nombor 2, tactical. Nombor 3 apa? Yang atas sikit. Atas lagi pada tactical. Tactical ni manager level manager. Cepat, siapa yang boleh jawab? Jangan derhaka. Alah. Dengan cikgu jangan derhaka. Level nombor 3 dipanggil strategic level. Strategik. Azwan, mana ya CEO? Strategik. Strategik ni level kita panggil atas pada manager. General manager, vice president company, senior level kan. Apa dia panggil strategic level ni adalah orang yang berfikir tentang strategi. Dia bukan manage people lagi. Dia banyak guna otak. Dia 80% masa dia pergi ke office adalah guna otak. Manager 50-50. Guna otak sikit, buat kerja sikit, mengarah orang. Operation level dia tak guna otak. Dia so-called 100% buat kerja lah. Senang cerita. Kaki tangan. Benar dengan kaki tangan? Kaki dekat tangan. Cuba korang tengok tangan korang. Tangan tu ada otak. Tak ada otak kan? Dia akan berfungsi kalau otak suruh dia bergerak. Betul tak? 90 fikir. Betul. Awish. Saya nampak Awish dah pandai. Dia datang belajar lah tu. Kan? Kenapa nama kaki tangan? Sebab kaki dan tangan ni bergerak atas arahan. Macam tu lah. Bayangkan tangan. Okay. Tangan ni adalah operation level. Ini manager level. Manager level ni dia buat 50% je kerja. Faham tak? Dia buat 50% je kerja. Ini nak ambil apa? Aku nak ambil apa? Contoh nak ambil buku. Ambil buku. Dia yang buat 100% kerja kan? Dia yang buat kerja kan? Nak ambil buku. Dia yang buat kerja. Ini buat sikit je, 50% je. Tapi semua dekat sini yang memberi arahan. This is what we call strategic level. Strategic. Okay? Strategic. Operation, tactical, strategic. Atas sekali, dia panggil visionary. Visionary ni adalah orang yang sentiasa fikir ke depan. Alright? Okay? Dia fikir ke depan. Jadi kalau bos bagi arahan kepada anak buah, maksudnya bos tu dia berada dekat tactical level lah. Dia bukan lagi dekat strategic level. Dia company yang baru nak start. Baru nak start ni dia layer dia bos, lepas tu direct kepada anak murid lagi. Direct kepada staff. Jadi dia baru level manager. Dia belum lagi naik next level. Jadi kalau dia nak duduk dekat strategic, meaning dia 80% berfikir, 20% je buat. Jadi dia kena ada satu level tengah-tengah namanya manager level. Okay, settle. Khalas. Soalan seterusnya. Jelas ke? Anyway, 21, 22, apa nama Mei. Okay. 21 dan 22 Mei kita akan ada satu, dia panggil apa, event yang dikhaskan untuk orang yang nak grow business.
Okay, yang tak nak grow, jangan coba-coba datang. Yang nak grow, boleh isi beg biru dan anda akan menerima jemputan. Okay, tiket RM49 sahaja. Kalau anda isi dekat beg biru ni, saya bagi 3 tiket. Okay tak? Tim saya tak tahu ni saya sebut yang ni. RM49 3 tiket. Okay? Berisiko tak kalau saya nak start buat bisnes macam sambal untuk masa sekarang? Risiko lagi besar jika tuan tak start, tuan. Okay? Daniel Rahman. Risiko lebih besar jika tuan tak start. Yang ni untuk malam ni saja, 3 tiket tu. Izu, Mira, 3 tiket malam ni je. Hari lain saya tak tahu lah, nanti saya bincangkan tim. Tapi ni saya main sebut ni. Saya main sebut. Suka hatilah aku nak sebut. Kita akan berkumpul dekat Shah Alam, insyaAllah. 21 dan 22 Mei. Bulan depan tau, bukan bulan ni, bulan depan. Kita akan berkumpul dekat Shah Alam. Okay? Boleh isi beg biru dekat bawah untuk belajar cara growkan bisnes. Kalau tak nak, tak apa lah. Tak apa, tak payah. Ini orang yang nak je. Okay, Daniel Rahman. Lagi risiko jika tuan tak start apa-apa. Zaman sekarang ni, tuan-puan, bagi saya simple je. Zaman sekarang ni, adalah sangat mudah untuk start bisnes. Zaman sekarang ni, mudah gila nak buat marketing. Berbanding 5 tahun lagi. Faham? Dengar betul-betul apa saya cakap ni pada semua orang. Sekarang ni mudah gila nak buat marketing berbanding 5 tahun ke depan. Sekarang kos murah gila kalau anda nak buat marketing berbanding 5 tahun daripada sekarang. Why? Sebab apa? Sebab setiap hari kompetitor bertambah. Setiap hari akan ada orang lebih berani daripada semalam untuk spend iklan berbayar. Setiap hari demand untuk marketing makin bertambah. Jadi instead of dia buat content semata-mata, dia bayar iklan berbayar dekat TikTok, dekat platform lain. Setiap hari akan bertambah manusia kreatif buat video. Okay? Jadi kalau anda nak tunggu lagi 3 tahun, 5 tahun baru korang nak buat, saya yakin susah gila. Saya yakin susah gila. Lepas tu saya kata, sekarang murah gila, senang gila. Siapa kata susah sekarang ni sebab kau compare setahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, kau compare yang dulu. Memang kau akan kata sekarang susah. Cuba kau compare what will happen lagi 3-5 tahun. Korang rasa kehidupan korang sekarang berbanding 3-5 tahun, bukan kehidupan, maksud saya kompetitor 3-5 tahun ke depan. Sekarang lagi mudah ke 3-5 tahun lagi mudah? Itu kan? Saya dah cakap banyak kali. Kau nak buat sekarang. Nak sungguh, baik bersungguh sekarang. Kau nak belajar, baik kau belajar sekarang daripada korang pergi belajar 3-5 tahun lagi. Kau belajar 3-5 tahun lagi, susah oh. Cakap terus terang. Bukanlah saya doa, mana saya tahu prediction apa nak jadi dengan rezeki anda. I don't know. Tapi kalau ikut saya punya pandangan, saya ambil contoh macam ni lah. Korang bayangkan korang start TikTok, buat konten bodoh-bodoh je konten. Cuba 3 tahun lepas. 3 tahun lepas, korang dah buat konten bodoh-bodoh je dekat TikTok. Dapat follower ramai tak? Cepat tak dapat follower? FYP senang tak? 3 tahun lepas. Tapi 3 tahun lepas, ada juga orang kata susah lah buat marketing sekarang. Susah gila lah. Sebab apa? Dia compare 6 tahun lepas. 3 tahun lepas dia kata susah. Sebab apa? Dia compare 6 tahun lepas. Bodohnya orang yang compare yang dulu punya cerita. Bodoh kan? Bodoh. Memang bodoh. Jadi, sebab tu saya kata, sekarang mudah gila buat marketing.
Sekarang senang gila. Sebab apa? Compare lagi 5-10 tahun. 3, 5, 10 tahun. You better do it now, Daniel. Kau nak tunggu apa lagi? Kau nak buat sambal, kau hentam je lah sambal pun. Kau buat je lah sambal sedap. Alhamdulillah, tak sedap pun jalan je. Kan, kau buat lagi. Lama-lama dia akan perfect kau. Lama-lama dia perfect. Kau kena ingat, BYD dah pun mengatasi Tesla. Dan korang kena ingat, BYD bukanlah sebuah company yang power pun. Dia diwujudkan just untuk buat bateri yang murah sikit berbanding apa yang diproduce pada zaman itu. If I'm not mistaken, dia nak lawan bateri yang diproduce dekat Jepun. That's it. Dia tak ada pun perancangan nak jadi kereta company ke apa bla bla bla. Tak ada. What happened? At one point, mereka pergi beli sebuah company, kereta, dan bila dia start growing, apabila, siapa nama tu? Muhammad. Billionaire dunia tu. Malam-malam ni aku lupa pula nama dia. Yang banyak buat investment tu, yang pakai spek, rambut putih tu. Bukan Elon Musk. Yang banyak invest dalam, dipanggil investor hebat, paling hebat dalam dunia. Warren Buffett. Thank you so much, Izu. Bila BYD start grow laju apabila Warren Buffett invest dalam BYD. You will never know bila you punya moment. Kau tak akan pernah tahu bila moment kita. Kita tak mungkin akan tahu masa depan kita. Tapi yang kita tahu masa sekarang. Betul tak? Korang tak mungkin tahu masa depan macam mana. Yang korang tahu adalah masa sekarang. Gambaran masa depan kita hanya boleh berangan je. Kita hanya boleh berdoa je. Yang kita tak tahu ni sekarang. Yang kita tahu ni sekarang. Nak buat apa nak tunggu? The time is now. And now BYD dah surpass Tesla. Cuba anda tengok Geely. Cuba Geely. Cuba baca cerita Geely. Geely dah beli Proton. Geely dah memiliki Volvo. Geely dah memiliki Lotus. Segala kereta sekarang ni, antara kereta-kereta yang kita nampak brand power-power is under Geely. Geely start macam mana Geely? Geely. Start macam mana? Dia tiru kereta orang lain. Dia ambil, dia copy sebiji. Memang hauk ke laut. Cuba baca dia punya kisah. Dia ambil Mercedes, dia copy sebiji Mercedes dengan kualiti yang sangat teruk. People bash dia, Tapi apa yang dia buat? Dia keep on consistent. Dia hanya tahu hari tu je. Masa tu je. Dia tak tahu masa sekarang. Geely Group tu berapa besar. Link & Co. Zeekr, tak Zeekr kan. Itu. Jadi, simple je. Lepas tu benda, kalau boleh cepat kan pernah lambat. Betul tak? Jangan tunggu sempurna. Buat je. Okay? Beres. Tuan, buku apa yang tuan baca untuk mindset, business, financial, influence people? Buku latest yang saya sedang baca, sedang habiskan dah beberapa kali dah baca, tapi ini sekarang saya sedang baca balik. Terbalik Good to Great. Brilliant. This book is brilliant. Ada lagi buku-buku lain, banyak lagi. Atomic Habit, boleh? Alright, Atomic Habit. Macam mana kita nak change our habit? Korang mesti ada habit-habit yang tak berapa nak bagus kan? Tapi korang nak benda tu dibuang, tapi tak boleh buang. Ada dalam buku Atomic Habit. Okay, alright. Nak niaga business ni is all about habit kita lah. Kan? Salah satu penyebab kita boleh sukses atau tidak adalah habit kita macam mana. Alright, thank you so much yang live bersama dengan saya. Again, 21 dan 22 Mei ni kita akan berkumpul dekat Shah Alam. 21 dan 22 Mei bulan depan kita akan berkumpul dekat Shah Alam. So kita akan belajar cara untuk grow business khas untuk orang yang nak grow sahaja. Okay? Yang tak nak grow tak payah. Yang tak nak grow tak payah. Yang betul-betul serius nak grow, nak tambah ilmu,
speed up proses bisnes tu berjalan, boleh isi beg dekat bawah tu. Ada beg biru ke beg putih tu ada dekat bawah ni. Kat sini, di area ni. Klik isi. Nanti tim saya akan berurusan communicate dengan anda. Most probably esok. Okay? Atau kalau boleh hari malam ni pun, depends kan. Tiket RM49. Saya bagi 3 tiket. Alright? Yang pernah datang, boleh datang lagi insyaAllah. Ada soalan bisnes boleh tulis di bawah. Silakan. Oh, dia macam DJ radio. Menunggu telefon masuk. Trut. DJ radio. InsyaAllah kita jumpa sedang usaha flight tiket. InsyaAllah. Tuan Samsul daripada mana tuan? R&D Barber. InsyaAllah. Saya ada 2 cawangan F&B. Satu gerai, satu di Shop Block. Tapi si F&B di Bintulu. Okey. InsyaAllah Bintulu, Sarawak. Perlu ke trademark dalam bisnes? Adakah bantu untuk orang ingat bisnes kita? Trademark perlu untuk menjaga bisnes kita. Tetapi untuk orang kenal bisnes kita, kita perlu buat branding. 2 perkara berbeza tu soalan tu. Faham? Trademark untuk menjaga bisnes kita daripada kena apa-apa. Takut kita dah buat gila-gila branding, marketing bla bla bla, ada orang ambil nama kita, dia pergi trademark nama kita, kita tak boleh guna dah. Okay? Soalan seterusnya. Salam tuan, boleh ajak cara kira margin untung? Soalan yang bagus ni. Macam mana kita nak kira margin untung? Gross profit. Basically berapa yang kita jual, tolaklah berapa kos kita. Kita dapat gross. Okay, berapa kos barang. Okay, itu tak lagi tolak dengan benda-benda lain, marketing lah, overhead dan sebagainya, kita tak tolak. Kita dapat gross. Okay, so gross biasanya kita nak paling busuk 30 ke atas, 30-40% ke atas is better. Alright, to gross. Okay, kalau you boleh dapat 50-60% is sangat bagus lah. Right? Sebab bila kita nak kira bersih tu kita tolak macam-macam lagi kan, dengan overhead, bayar gaji, marketing, bla bla bla, ujungnya tinggal berapa persen je tinggal. So kalau kita kata, if we are talking about gross, paling busuk pun kena tinggal 30-40%. Okay, boleh. Dr. Farah, Assalamualaikum Dr. Terima kasih sebab anda join borak-borak malam ni. Kalau sudi, jemputlah tap screen tu biar nampak naik sampai 20,000 ke. Dan kalau boleh share live ni, Alhamdulillah kan. Tidak mengharap, tapi kalau boleh dibantu, Alhamdulillah. Okay, alright. Entrepreneur buat apa? Niaga apa? Memang tak tidur lagi ke korang? 11.30 ni. Saya biasa ni dah tidur sepatutnya. Tapi saya fikir-fikir balik. Okay lah, kita buat live lah. Sebab hari ni the whole day saya memang daripada pagi sampai ke malam tadi. Tadi pun ada kelas dengan lecturer. Sebab sekarang saya sedang sambung saya punya Dr. DBA. So kena ada kelas dan sebagainya lah, DBA. Saya tak buat PhD, saya buat DBA. Nak buat PhD dengan DBA ni, DBA lebih sesuai untuk bisnes lah. PhD kena buat full research kan. Jadi saya pilih DBA lah. Selamat Raya, engineer SIM card. Wah, maaf saya batin. SIM card. Kenapa engineer SIM card? Tuan jual nombor telefon ke apa? Macam mana pula dengan bisnes buat servis? Sarang design. Buat servis ni jaga-jaga. When we talk about margin, keuntungan bisnes servis, banyak bisnes servis ni disilap kira margin. Kadang-kadang kita rasa apa? Kita rasa masa kita tu tak ada nilai. Kita tak boleh nak nilai masa. So bila you tak boleh nak include benda-benda tu semua,
menyebabkan you akan jadi silap kira margin keuntungan. Okay? So buat business service lah kena sangat particular untuk kira margin. Okay? Banyak business service ni kalau belajar dekat Funivo, banyak yang silap kira margin. Tapi alhamdulillah, saya ambil contoh macam ni lah. Ada orang dia buat kontrak dengan government ke apa kan. Ini geng-geng ni yang banyak silap kira margin ni. Anda pernah dengar Sapura yang government bail out tu kan? Sapura kan? Sapura Energy. Sapura if I'm not mistaken. Kan? Sapura Energy, ya betul. Monthly plan, secure 40 million of shares. Ya. Sapura kan? So bila Sapura Energy, saya sembang dengan kawan saya pun ada seorang yang ada company oil and gas, quite huge juga company dia. Dia pun dapat kontrak-kontrak, dia awarded kontrak-kontrak yang besar. Jadi saya sembang masa raya itu, jadi dia balik kampung. Malam raya, 2 hari sebelum raya tu, saya pergi minum kopi dengan dia, mengopi kan. Jadi saya tanya, what's happened to Sapura Energy kan, yang government bagi 1 billion kan untuk support Sapura Energy, adakah to bail out? So dia bagi tahu, which is the same thing. Anda bayangkan Sapura Energy is a very big company kan. They are doing the same mistake SME buat. The same mistake. Kau ingat, jangan kau ingat company besar tak buat mistake. Company kecil je buat mistake. No. The same thing. Which is bila dia company besar, dia akan bid tender tau. Dia akan bid tender-tender. Dan biasanya mereka tender ni, nak menang tender adalah dia akan tengok tender siapa yang paling murah bagi. Orang tu akan menang. Jadi Sapura ni masuk dengan memberi harga yang memang murah berbanding orang lain untuk menang that contract. Bila dia menang kontrak tu, if anything happen tengah jalan, margin yang sikit tu akan hilang. Puff, out of thin air hilang margin tu. Jadi bila tak ada margin, apa berlaku? Dia kena pergi bid projek lain just untuk dapatkan ni dan untuk cover kat sini, cover sana, cover sini, you know. Dan akhirnya apa berlaku? Habis duit. So bila habis duit, tak dapat margin, tak masuk lagi dengan delay, lambat siap dan sebagainya, kena penalty banyak perkara, menyebabkan dia tak boleh nak bayar dia punya subcon dia. Dia main con, dia dapat kontrak tu, dia tak boleh bayar subcon dia. Bila tak boleh bayar subcon, apa berlaku? Jam lah. Subcon pula adalah company Bumi Putra. Bila tak boleh bayar subcon pula tak ada duit, subcon tak boleh bayar gaji kepada staff dia, impact dia sangat besar untuk ekonomi. Jadi, macam mana nak bantu? Government bantu 1 bilion untuk bayar segala hutang-hutang yang dia berhutang dengan subcon ni. Semua berpunca daripada apa? Margin yang kecil. Jadi korang jangan ingat, bila korang berniaga, main sebat je, apa saja. Tak apa tuan, asal dapat sale. No. Sale is sales, tapi margin adalah perkara yang lebih besar berbanding sale. Terutama kalau kita berniaga baru nak start, baru nak hidup ni. Kalau korang dah lama berniaga, cash flow okey, reserve pun besar, tak apalah nak buat mistake sikit-sikit just untuk jaga klien, you know, dapat kontrak ni, tak apalah, bleeding pun tak apa, just kita nak harapkan kontrak yang lebih besar lepas ni. Ya, kalau you dah ada cash flow yang bagus, cash reserve yang besar, you letak, jangan main benda tu. Okay. Iskandar Ibrahim, Waalaikumsalam. Minta pendapat berkenaan industri fashion, terutama tudung. Industri fashion adalah, saya nak komen pun, it's quite tough industri fashion ni. Sebab satunya adalah dia hari ni anda produce benda tu, esok hari ni anda keluarkan design tu, esok dah tak laku. Sebab dia terlalu cepat perubahan fashion. Faham tak? Fashion tahun lepas tak boleh nak jual tahun ni. What happened to tudung Farida? You still remember tudung Farida? Zaman tu kan banyak gila orang pakai tudung Farida. Ingat tak? Oi, cikgu-cikgu pakai tudung Farida.
berlayer-layer tudung tu. Cuba sekarang ni anda pergi pakai tudung Farida, pergi kedai. Ada orang sanggup pakai tudung Farida? Saya yang tak kerti fashion pun, kalau saya tengok orang pakai fashion macam tu, saya kata apa, akak tidur dalam gua ke apa? Betul tak? Why? Because fashion sangat cepat berubah. Jadi kalau anda tidak boleh cope dengan perubahan yang sangat laju untuk fashion tu, dan anda tidak ada kekuatan dari sudut orang yang boleh fikir tentang design, then better anda jangan masuk dalam lautan merah tersebut. Okay, number 2 adalah because of satu, pergerakan terlalu cepat. Nombor 2, terlalu banyak kompetitor. Bila terlalu banyak kompetitor, apa jadi? Permainan harga. Bila permainan harga berlaku, tu you menang pertandingan tu, you kena kurangkan harga. Which is, you sedang kurangkan margin you. Bila you kurang margin, kompetitor pun ni gila. At the end of the day, you pula tak ada SOP, USP base. Cikgu rasa another 6 month, apa market yang akan boom? Contoh, apa yang boom? Itu yang tengah berlaku sekarang, permainan harga. Yes. Assalamualaikum tuan, adakah buat branding is about presentation produk kita? Dennis lah. What is branding? Branding it's about feeling. Okay, fine. Saya nak bagi satu analogi simple, very simple. Saya pakai baju ni, anda nampak logo ni. Apa feeling anda sekarang? Saya pakai baju ni, anda nampak logo ni. Apa feeling anda sekarang? Bila anda tengok? Feeling. I'm talking about feeling. I'm talking about purely feeling. Anda rasa apa? Tak ada orang nak jawab. Aku cakap seorang. Okay, fine. Habis lah. Tak payah live. Cakap seorang. Bosan lah. Korang nak dengar Khairul Amin je cakap kan? Tak payah dengar. Oh, okay. Alhamdulillah ada juga orang yang sambut. Oh, dengar. So, bila pakai baju tu, anda akan rasa, wow, dia ni duduk rumah pun pakai baju macam tu. Okay, contoh lagi. Rasa handsome. Okay, bagus. Okay, branded. Rasa kaya, ada duit. Rasa kaya dan buaya. Wow, kaya dan buaya. Oh, saya kenal tuan dari Tuan Rahman Basri. Oh, saya kena screenshot ni. Sekejap screenshot sikit. Macam mana aku nak screenshot? Ambil gambar. Kaya dan buaya. Gambar sikit. Okay. Saya send kepada Tuan Rahman Basri. Baik, esok saya jumpa dia lagi. Aduh. Adik, perasaan tu adalah branding. Faham tak? Perasaan tu adalah branding yang anda associate dengan that particular brand ni. Brand buaya ni, that particular brand diassociatekan dengan apa? Kaya dan buaya. You know? Anda melihat seseorang, contoh saya tengah bercakap dengan anda ni, anda tengok banyak gila buku belakang. Siol dia ni banyak gila buku. Oh, kalau aku boleh tengok kiri kanan lagi, mungkin dia punya rak buku ni panjang lagi kiri kanan. Oh, ini nasib baik jual dekat kedai pendek macam ni. Kalau dia dekat kedai ni sampai atas. Jadi, apa tanggapan anda bila anda tengok buku banyak? Anda akan cakap apa? Feeling. We're talking about feeling. Kita nak tengah belajar ni. Tak apa, tak nak belajar tak apa. Boleh pergi tengok video masak ke. Korang pergi tengok orang yang tengah berjoget ke kan. Beras habis. Kerja joget. Beras habis. Kerja joget. Jadi, bila anda tengok banyak-banyak ni, anda develop satu feeling. Betul tak? Boleh jadi saya letak je.
Kenapa saya letak? Saya nak meletakkan feeling, oh dia ni banyak baca. Belum tentu saya baca. Contohnya begitu. Katakanlah saya buat live ni, saya pakai kopiah, pakai baju jubah. Buka satu buku tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak cakap apa? Apa dia ni? Ustaz. Jadi, that is what we call branding. Branding is all about feeling. Perasaan kita towards that brand. Jadi, kerja-kerja marketing branding ni adalah kerja-kerja untuk memanipulasi perasaan orang terhadap brand tersebut. Saya ulang sekali lagi. Kerja-kerja branding adalah kerja-kerja memanipulasi perasaan orang terhadap brand tersebut. Jadi kalau anda rasa, aku nak dikenali sebagai orang yang suka membantu orang lah. Jadi anda buat konten-konten yang selalu tunjuk anda ni bantu orang lain, bagi duit pada orang lain, you know. Orang akan nampak, oh branding ni baik. Boleh faham? Hopefully faham. Okay, boleh. Jadi, that is branding. Cuba ingat dulu rokok dan Hale. Isap rokok kan? Isap rokok dulu kan? Isap rokok. Rokok-rokok ni membahayakan kesihatan ke memberi kesihatan yang luar biasa kepada kita semua? Kan? Gila, memang rokok. Memang terang-terang kau isap asap pun. Saya sendiri pun tak faham. Mufti, semua fatwa semua dah keluar, rokok haram. Selamba je isap rokok. Kan? Wow. Tapi, benda yang haram, benda yang tak elok tu, bila dijenamakan, dibrandingkan. Okay, saya cakap apa? Branding is about feeling. Diletakkan satu feeling yang bila awak merokok, itu menunjukkan gaya, mutu, keunggulan. Jadi macam mana? Downhill, gaya, mutu, keunggulan. Jadi anda pun ambil je, anda pun start rasa apa? Gaya, mutu, keunggulan. Dah habis. So, marketing, you know, segala iklan-iklan yang dibuat adalah untuk menunjukkan gaya, mutu, keunggulan. Boleh faham? Kita ni jarang bersukan. Badan pun tak berapalah nak handsome sangat. Kan? Tak adalah ketak-ketak ke apa, tak ada. Kata nak berjogging ni setahun sekali pun belum tentu lah kan. Hari ni baru first day. Anda pergi sahur, pakai baju ada logo Nike. Terus rasa sihat oh. Pakai baju Nike je. Terus rasa atlet. Lebih laju daripada Usain Bolt. Kan? Main bola lebih power daripada Ronaldo. Kau jangan Izu, kabar angin tu jangan disebarkan di sini. Jangan disebarkan. Boleh tak? Itu kabar angin. Kabar angin. Jangan main kan. Kan tak pasal aku muay thai orang ni. Okay. Boleh InsyaAllah. Okay. Soalan seterusnya. Ada lagi apa-apa yang boleh saya bantu? 21 dan 22 Mei 21 dan 22 Mei temu janji kita di Shah Alam. Bulan depan. Temu janji kita di Shah Alam, make sure hadir. Right? Hadir. Siapa yang fight untuk hadir? Cuba komen sikit hadir kat bawah. Komen hadir. Tak apa. Korang tak buat live, korang yang tengok. Jadi korang tak rasa apa yang saya rasa sekarang ni. Bila korang tak reply, rasa macam nak tutup sekarang je. Tak adalah, gurau.
kita buat bukan sebab manusia. Kita buat sebab Allah Ta'ala kan. Tadi ada seorang hamba Allah, sahabat saya, dia tanya. Dia ada soalan. Dia tanya soalan tadi. Dia hantar mesej pada saya. Assalamualaikum, sobat. Orang Kelantan, sobat. Dia panggil sobat ni sahabat lah. Assalamualaikum, sobat. Saya nak tanya pendapat sikit. Kalau tak keberatan, pada pandangan awak, sedekah ada kaitan tak dengan kejayaan kita dalam bisnes? Kalau boleh share sikit pandangan awak. Saya tengah kumpul inspirasi dan nasihat dari kawan-kawan yang sangat saya respect. Tak perlu panjang-panjang pun, apa-apa pun terlintas pun saya sangat hargai. Terima kasih banyak ya. Semoga rezeki awak terus mengalir deras, bisnes makin berkembang dan hidup sentiasa dalam keberkatan. Beliau tanya pendapat. Sedekah ada kaitan tak dengan kejayaan kita dalam bisnes? Jadi, cerita-cerita sedekah ni tuan-tuan, kita kena faham satu ayat. Selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Jadi bila Allah pemilik rezeki, pada pandangan saya simple. Buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Simple. Sebab apa? Allah pemilik rezeki. Bila Allah suka pada kita, Allah bagi apa kita suka. Sama seperti mana, bayangkan kita ni berkawan dengan seorang billionaire yang kaya gila. Baik gila billionaire ni. Kan? Tak pernah tolak. Bayangkan anda pula duduk depan rumah billionaire ni. Duduk ketuk pintu. Assalamualaikum. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Kita pula pergi potong rumput rumah dia, kasih cantik halaman rumah dia. Dia suka tak? Dia suka. Dia pula billionaire. Duit tak pernah surut. Dia pula baik gila. Kita pula ketuk pintu rumah dia. Lama-lama dia bagi tak? Dia bagi lah. Kalau tak terus bagi, lama-lama dia bagi. Itu analogi dia very simple. Jadi, pemilik rezeki ni Allah SWT. Jadi, kita buat apa Allah suka. Allah bagi apa kita suka. Jadi, apa yang Allah suka? Sedekah Allah suka. Solat Allah suka. Kan? Bagi manfaat Allah suka. Buat live ni, kalau kita kata buat live sebab aku nak penghargaan dari manusia, dapat apa? Dapat masuk angin keluar asap. Dapat apa? Sebab kalau saya mengharapkan anda, belum tentu anda bagi. Tapi kalau saya harap pada Allah SWT, kita kena ingat, buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Kita buat live, Nabi kata apa? Sebaik manusia adalah manusia yang beri manfaat pada manusia yang lain. Jadi kita sedang bagi manfaat. Melainkan kita kata apa? Beras habis, kerja joget. Kalau kita berjoget gitu, ya kalau berjoget, kalau niat dia, ya Allah, aku kerja joget ni beras habis betul ya Allah. Jadi aku nak bagi kepada family aku. Dan aku pula tidak buat tunjuk aurat ke apa kan. Okey, kerja joget. Boleh, on. Saya suka juga tengok kadang Indonesia lalu kan. Beras habis kan. Satu kampung berjoget Okey. Jadi, gitulah keadaan dia. 21-22 bulan Mei ni kita akan berkumpul dekat Shah Alam. Boleh isi beg biru di bawah. Saya kata tuan, maaf tanya macam mana Tuan Fadi mencari guru face to face dulu waktu baru nak grow business. Begini tuan, pada hemat saya, belajar ini semua guru. Right? Belajar ni semua cikgu. Asalkan kita belajar sesuatu daripada dia adalah cikgu kita. Contoh ada hari tu saya pergi ke satu tempat, dia ajar saya naik kuda. Saya dah anggap dia cikgu dah. Sebab dia ajar saya satu ilmu yang saya tak pernah tahu sebelum ni. Naik kuda. Kan? Jadi, kita raikan cikgu. Tetapi, apabila kita berguru ni, akan ada pelbagai jenis guru. Ini based on pengalaman saya. Akan ada cikgu ni, lawan tetap, lawan. Buat sampai menang. Kan? Kerja dia dunia je. Tak ada akhirat. So, dia masuk dekat sini, dia tak sampai sini. Tapi, guru yang saya betul-betul follow adalah guru yang akhirnya dia menjejakkan kaki saya ke bumi, mengingatkan saya tentang hakikat kehidupan. Itu yang saya betul-betul follow. Yang lain saya belajar. Saya tak nafikan, saya memang belajar.
Alright. Ni saya ada baca buku ni. Nama dia Jim Collins. Kan? Jim Collins tak bagi tahu syurga neraka mana ada. Dia cerita apa, macam mana kau nak besarkan bisnes, B-hack macam mana, hierarchy dalam organisation, great organisation, startup, bureaucratic organisation, matrix of creative discipline. Dia ajar benda-benda macam ni kan. Ya, Hedgehog concept lah, accumulation of visible result lah, apa benda semua ni kan. Dia ajar. Boleh belajar? Boleh. Tapi nak follow, saya akan follow guru yang bila dia ajar, bukan saja sampai sini, dia sampai sini. Okay? Macam mana nak sampai sini? Pada pandangan saya, guru yang ingatkan kita tentang hakikat kehidupan. Hidup kita ni, last kali kita mati. Kau berjaya, kau mati. Kau fail pun kau mati. Kau buat sungguh-sungguh pun kau mati. Kau buat bodoh-bodoh pun kau mati. Orang handsome mati. Orang kaya, ini kan ada lagu apa benar tak? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Apa lagi? Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari. Tak ingat. Jadi ujungnya mati. Alright? Ujungnya, sebab tu zikir paling hebat. Ni cikgu saya pesan. Jumpa je pesan. Jumpa je dia akan pesan. Zikir paling hebat. Lebih berat dunia dan seluruhnya dengan zikir ni. Maksud kalau neraca tu kau timbang, dunia ni berat tak? Cuba ambil tanah satu beg. Ambil tanah satu beg. Satu beg tanah. Satu guni tanah. Berat tak? Satu guni tanah berat tak? Dia macam satu guni ni macam satu beg Allahumma salli ala Muhammad apa? Semen tu. Berat tak? Kalau korang tak nak reply, tak apalah, korang sebut dengan mulut pun okey lah. Berat ke tak berat? Korang kan berat kan? Jari jemari tu kan berat kan? Susah macam mana? Tak ada orang boleh paksa gerak jari tu kan? Berat kan? Okay. Berat. Cuba. Tanah tu pula, satu bidang tanah, satu lot tanah. Lagi berat tak daripada satu guni tadi tu? Lagi berat. Tanah 1 ekar. Lagi berat daripada satu lot tadi. 1 ekar. Pergi besar lagi. Berat tak tanah satu daerah? Lagi berat. Satu Malaysia? Rasa-rasa? Berat tak? Berat gila lah satu Malaysia tanah ni. Kalau satu guni tu bapak berat. Satu Malaysia. Ui, lagi berat gila. Satu dunia? Berat tak? Tak terkira berapa berat ya. Kerak, mental, teras. Berat. Tapi Allah kata apa? Zikir ni lebih berat dunia dan isinya lagi berat. Apa dia zikir dia? La ilaha illallah. Lebih berat. Zikir. La ilaha illallah. Sambil-sambil saya bagi tahu ni, cuba zikir. La ilaha illallah. La ni apa? Tak ada. La. Ilaha illallah. Duit? La, bukan. Handsome? La. Cantik? La. Hodoh? La. Kaya? La. Marketing? La. Apa lagi? Bisnes saya, produk saya, servis saya, la. Keturunan saya, la. Donald Trump, tak Donald Trump, la. Pemimpin Malaysia, Perdana Menteri, la. Staf saya, la. Rumah yang saya ada, kesihatan yang saya ada, la. Ilaha illallah. Jadi kalau ada Allah,
Ujung sekali kaya ke miskin kan. Raja sekali pun mati. Siapa menang? Boleh sebut la ilaha illallah. Sebab tu dia lebih berat dunia dan isinya. La ilaha illallah. Jadi cubalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah suka. Allah suka. Kalau Allah suka kan. Bayangkan Donald Trump. Sorry, bukan Donald Trump. Elon Musk suka engkau. Elon Musk suka engkau. You are his number one favorite person in the world. Cuba. Elon Musk suka engkau. Weh, gila oh. Elon Musk suka engkau. Elon Musk ni power gila, bapak punya power kan. Dia pergi White House bawa anak oh. Dia pergi White House, dia bawa anak dia. Press conference dengan Presiden US, bawa anak kat sebelah. Anak melompat suka hati pun. Presiden US tak boleh marah dia. Tak boleh marah Elon Musk. Orang lain kena pakai smart. Pergi White House. Dia tibai pakai t-shirt pun. Lantak lah. Tak ada orang boleh marah dia. Bayangkan, you are his number one favorite person in the world. Rasa apa yang kau dapat? Fui, gila. Semua benda kau dapat apa? Ini, bayangkan kita adalah, ni saya sedang beritahu bukan anda ya, saya sedang tarbiyah diri saya ni. Dapat apa? Kita, kalau kita jadi manusia yang Allah suka, subhanallah. Okay? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, soalan seterusnya. Bukan pukul 12 ni. Dah pukul 12. Tuan, saya tanya ni. Tuan tanya apa ya, Tuan? Tuan, apa nak buat dengan staff yang lambat pick up? Okey. Baik. Bismillah. Baca bismillah dulu. Tuan, hard and strong. Kenapa strong tu? Tuan, G, Tuan. S-T-R-O-N-G. Strong, Tuan. Okey, tak apalah. Tuan punya TikTok. Tuan boleh tulis apa saja yang Tuan nak buat kan? So, tak ada masalah lah. Okey, Tuan. Tuan buat berniaga apa, Tuan? Hard and strong. Hard and strong. Tak ada lah dia. Okey lah. Kalau kita ada staff yang lambat pick up, bukan salah staff tu, tapi salah kita yang pilih staff tu. Itu je. Kalau kita pilih dengan betul, insyaAllah tak salah. Okay. Okeylah guys, pukul 12 ni. Cepat. Maybe ada 1-2 soalan lagi, lepas tu kita akan habis. InsyaAllah 21 dan 22 hari bulan kita akan kumpul ramai-ramai dekat Shah Alam untuk kita belajar cara grow business. So, saya suka kalau kita boleh berkumpul untuk belajar strategi-strategi baru untuk supercharge kita punya perniagaan. Kalau rasa berniaga dah untung, dah sampai bilion-bilion, tak payah datang, tak apa, tak masalah pun. Tapi kalau rasa anda punya problem, perlu diselesaikan dengan cepat, kan? Kenapa nak tunggu lagi, kan? Dah fed up, dah rasa stres dengan bisnes, boleh, insyaAllah. Boleh isi beg biru di bawah. Okay? Nanti tim konsultan kami akan berhubung, insyaAllah. Macam mana nak maintain sales terus meroket? Original by Taco Penang. Macam ni, tuan. Sale kita sukar untuk terus meroket tanpa peringkat awal. Okey, macam ni. Saya nak mudahkan malam-malam faham. Bismillahirrahmanirrahim. When we talk about business, we are talking about purely 100% about who. Siapa. Siapa yang ada di dalam perniagaan kita. So who ni adalah orang pertama, who dalam bisnes kita adalah kita lah. Kan, who yang pertama yang direkrut masuk dalam perniagaan kita adalah kita.
Okay. Jadi who tu akan boleh bawa sampai satu tahap je. Kalau orang Kelantan panggil habis geh, dia akan habis geh. Geh dia tu tak cukup untuk bawa bisnes kita pergi lebih tinggi. Rumah langit kau jangan macam-macam. Tadi dah ada seorang yang tanya Muay Thai. Ni orang nombor 2. Ini geng-geng yang membocorkan rahsia kerajaan langit ni. Jadi satu masa who yang membawa syarikat bermula tu, dia akan bawa satu tempat je. Lepas tu dia dah tak boleh pergi dah. So bila kita nak pergi maintain dan meroket jualan tu, we are talking about the next who. Faham? Kita kena tanya siapakah who yang seterusnya. Kalau who yang seterusnya tu tidak ada, kita kena masukkan who yang seterusnya tu daripada luar masuk ke dalam company kita. So original by Taco Penang, very simple. Kalau tuan nak maintain dan meroket sales, for now, I believe your sales is okay, good. You nak pergi ke great. So don't ask question yang lebih fokus kepada what to do and how to do it. No. You should focus your question lebih kepada who. Siapa yang nak buat benda tu. Daripada tuan berfikir apa nak kena buat dan bagaimana nak buat untuk maintain dan meroket, tuan kena tanya soalan, siapa nak memastikan bisnes saya sustain, maintain dan meroket. Sebab tuan dah bawa bisnes tuan pergi ke satu peringkat dah. Now tuan kena cari who yang seterusnya untuk bawa bisnes pergi ke next level. Okay? Boleh? Tuan faham ke apa yang saya... Ada lagi ke slot tuan? Slot apa? Burger Mok Skincan. 21 dan 22 bulan boleh. Ada slot. Boleh isi beg biru je kat bawah insyaAllah. Isi beg biru. Nanti tim saya akan berhubung. Tim konsultan kita akan berhubung untuk bantu anda lah. Untuk growkan bisnes anda. 21 dan 22 Mei ni kita akan berkumpul kat Shah Alam. Untuk 2 hari punya training untuk bantu anda growkan bisnes. Yang rasa grow bisnes tu dah grow, dah billionaire, tak payahlah. Tapi kalau rasa bisnes tu stagnan, plateau, dah tak tahu nak buat apa dah, bagilah masa 2 hari kan. Daripada masa yang banyak kita dah habiskan 2 tahun, 20 tahun, saya nak 2 hari je. Bagilah masa 2 hari tu kan untuk diri anda dan bisnes anda. Macam mana nak tingkatkan keyakinan? Ya, kita ambil atas dulu. Danish Hot Chicken. Assalamualaikum tuan. Dalam produk makanan, marketing atau kesedapan makanan atau vibe yang dapat perhatian. Semua tu penting tuan. Tapi when we talk about makanan, bisnes makanan, saya sentiasa bagi tahu. Makanan tu memang tak boleh lari daripada makanan sedap. Makanan kena sedap. Saya sentiasa bagi tahu kalau bisnes makanan dia tak boleh lari. Kalau bisnes itu lebih kepada kedai makan, alright, boleh jadi juga yang makanan biasa. Kita kena faham satu benda. Pertama sekali, orang bukan nak makan. Bila orang zaman sekarang, dia bukan nak makan. Ingat sampai bila? Orang beli makanan sekarang bukan nak makan. Tapi orang nak ambil gambar makanan tersebut. Itu nombor 1. Jadi, adakah makanan kita itu Instagrammable enough? TikTok content enough? Right? Yang membolehkan orang, kena ingat, orang beli bukan sebab nak makan. Orang beli sebab nak ambil gambar. Jadi adakah presentation makanan kita, cara kita develop the product itself, kedai kita menyebabkan orang nak ambil gambar atau tidak? Boleh. Aloy 21 dan 22 bulan Aloy. Nanti boleh isi beg biru Aloy. Nanti tim saya akan berhubung. Boleh? 21 dan 22 Mei.
Nanti isi beg biru kat bawah. InsyaAllah. Tak keluar? Tak ada Ada beg putih ada? Beg putih. Beg putih ke? Ada kot. Kalau tak ada, boleh pergi ke gambar saya kat sini. Terus message TikTok saya. Kalau tak keluar, boleh pergi ke sini. Kau tak keluar Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu contact form tu kan. Saya buat message. Siapa yang tak keluar beg biru tu, cuba klik message tu sekarang. Berklik message and then bagi maklumat anda, nanti tim saya akan berhubung lah. Boleh Ada nampak beg putih bawah? Beg putih ada macam message tu kan. Okey, soalan. Okey, ada boleh message situ Boleh klik je kat situ. Nanti tim saya akan bantu anda InsyaAllah. Original by Tako Penang. Nanti boleh isi beg biru. Boleh belajar tu. Tako Penang. Boleh kembangkan bisnes lagi insyaAllah. Kita belajar, Alhamdulillah, ada Pastaport pun dekat Fanivo juga belajar. Dekat Penang kan, ada Pastaport kan. Pastaport pun belajar dengan Fanivo. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, okey lah. Kita... Ini pula. Danish, okey Danish? Jawapan saya tadi tu. Kena Instagrammable enough. Alright? Kalau Instagrammable, then makanan wajib kena sedap. And then, itu wajib Instagrammable. And then nombor 3, kalau saya boleh bagi satu lagi point, kita kena ada USP berbanding orang lain. Kalau kita jual produk yang sama macam orang lain, tak ada USP, sukar untuk bersaing pada zaman sekarang. Boleh lah nak jual, boleh. Tapi nak jual dengan banyak, nak dapatkan vibe marketing yang cepat tu, sedikit sukar lah. Nurul Akmal, Waalaikumsalam. Asma Muin Shop. Nak tanya saya peternak ayam kampung, bagaimana untuk lakukan pasaran? Cik Puan, ayam kampung. Bukan telur kan, ayam kan? Kalau kita adalah penternak ayam, bahasa mudahnya bukan saja untuk orang yang buat ayam lah. Kita memiliki kilang, alright? Kita ada ni lah. It's better focus on B2B. B2B tu bukan kita berniaga jual satu ekor seekor tu, bukan. Kita cari orang yang berniaga juga. Maksudnya orang ambil ayam kita, dia pun nak buat berniaga juga. Sama ada dia buat frozen ke, atau dia berniaga kedai makan ke, atau dia memang berniaga ayam, kedai ayam. Okay. So customer kita tu itu. Maksudnya customer kita ni adalah orang yang berniaga ayam juga. Itu customer ideal kita. Bukan kita cari customer yang nak beli makan sendiri. Kalau kita nak cari customer beli makan sendiri tu, kita akan nak orang beli satu, beli dua. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang beli tu banyak. Boleh? Contoh macam ayam kampung kan. Danish hot chicken tu. Contoh Danish hot chicken, dia berniaga hot chicken. Maksudnya dia jual ayam. Jadi kita pergi jumpa dengan Danish. Contoh Danish nak tak buat satu menu hot ayam kampung kan. Jadi hot ayam kampung punya ni dia USP. Jadi Danish kata, okay lah, why not. Jadi you yang menternak ayam kampung, supply to Danish. Danish berniaga dengan B2C. You berniaga dengan Danish B2B. Faham? So you akan dapat volume. Walaupun satu benda tu tak margin dia tak tebal, tapi you focus on volume. So you carilah orang yang berniaga juga. Cari orang yang berniaga. Kita punya fokus cari orang yang berniaga. Bukannya jual sekor-sekor. Tuan bagi saya idea. Alhamdulillah. Allah bagi idea. Tuan, bukan saya bagi idea. Tuan kena ingat tu. Istighfar. Bukan saya bagi idea. Allah nak bagi idea. Saya asbab idea tu.
Allah nak bagi idea. Jadi Allah gerakkan hati tuan dengar live saya. Allah gerakkan saya untuk buat live. Patutnya saya dah tidur. Patut Allah gerakkan tuan untuk bertanya soalan tu. Jadi saya pun bercakap. Saya tak tahu. Jadi semua Allah nak bagi. Cuma tinggal lagi bila Allah nak bagi tu Allah bagi asbab. Asbab tu Allah susun datang. Azri Razak, saya sering mengalami masalah overthinking. Macam mana nak atasi ya tuan? Begini tuan. Orang yang overthinking ni pandangan saya. Okey? Ni pandangan saya. Orang yang overthinking ni adalah apabila dia selalu berkawan dengan diri dia sendiri. Faham? Orang yang overthinking, dia selalu berkawan dengan diri dia sendiri. Nabi kata dalam satu hadis, perumpamaan manusia dengan syaitan adalah seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing duduk seorang diri, serigala akan datang. Bila manusia duduk seorang diri, syaitan akan datang. Nabi kata apa? Duduklah dalam jemaah dan duduklah di masjid. Maksudnya Nabi bagi cadangan, jangan duduk seorang-seorang. Duduk dalam jemaah, duduk dalam ramai-ramai. Dua, duduk di masjid. Maksudnya duduk di tempat-tempat yang baik. So bagi mereka yang selalu overthinking, duduk dalam jemaah. Cuba, you duduk dalam jemaah, Azri duduk dalam jemaah, kerja jemaah tu buat. Bukanlah kau jenis banyak fikir, kau duduk dalam jemaah yang banyak fikir, dengan kau pun cloud. Cuba kau duduk dalam jemaah, usahawan-usahawan yang dapat idea je buat. Cuba lama-lama kau jadi macam mana? Kau jadi overthinking ke jadi buat banyak? Mesti kau buat banyak. Betul tak? Nombor dua, kau duduk tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik, contoh masjid, kan? Duduk tempat-tempat yang baik. Duduk di dalam majlis ilmu, duduk dengan cikgu, kan? Kau rasa jadi overthinking ke tak? Of course lah kau tak jadi overthinking. Why? Sebab kalau duduk majlis ilmu, kau dapat ilmu. Orang yang overthinking sebab dia tak tahu apa dia nak buat. Dia tak tahu natijah daripada perbuatan dia. Cuba kau pergi belajar. Bila pergi belajar, kau tahu. Beza tak orang tahu dengan orang tak tahu? Cerita jalan lah. Kau tahu jalan ni dengan kau tak tahu jalan ni. Kalau kau tahu jalan tu, kau overthinking tak? Memang kau tak overthinking, kau relax, kau lalu je lah. Tapi kalau kau tak tahu, gila ada lubang macam mana, siul, jumpa dengan hantu macam mana ni, jumpa dengan naik dekat gerik, jumpa dengan gajah pun nak buat kau jadi overthinking. Benda tak ada lagi. Why? Sebab kau tak tahu. Cuba kau tahu jalan tu. Alah, relax lah, ni memang tempat aku kot. Aku daripada keluar perut mak sampai besar macam ni, inilah jalan dia hari-hari aku lalu. Aku tahu lah, aku tutup mata, aku tahu dekat mana lubang ada. Kau overthinking? Kau takkan overthinking je lah. Dah. Adakah lebih baik tambah cawangan? Okay guys, anyway, sebelum saya lupa, 21-22 hari bulan 5, kita kumpul ramai-ramai belajar grow business lebih laju dekat Shah Alam, isi beg biru kat bawah. Adakah lebih baik tambah cawangan kios ataupun fokus satu mewujudkan small cafe or restaurant? Buat satu dulu untuk you ada satu model yang paling simple dengan segala perkara yang you dah buat. Model tu, bila model tu dah ada, which is cafe tu, duplicate sebanyak mungkin, secepat mungkin. Model. Okay, contoh Imika, dia buat satu cawangan, begini, satu cawangan kena ada berapa orang, SOP dia macam mana, berapa banyak stok kena ada, marketing macam mana nak buat, cost nak buka tu paling murah berapa, lantai, partition, bla bla bla, semua dah ada. Exact ni, then dia pun duplicate. Sampailah 120 cawangan. Okay? It's all about duplication. Mixui kan. Berapa banyak dia duplicate. Beribu-ribu cawangan. Macam makan ayam gepuk. Ayam gepuk. Saya baru try ayam gepuk Pak Gembus. Saya tengok orang duk viral Pak Gembus kan. Dia saya makan, tak ada lawan top global lah.
top global memang top of the top. My opinion. Saya memang suka makan ayam gepuk, nasi ayam gepuk kan. Okay. Azri nanti datang 21-22 Mei 21-22 Mei. Untuk grow business lebih laju insyaAllah. Jogja bos. Bagi okey tak saya buat business rap creator modal 40k ke tak cukup? Dia bukan isu cukup tak cukup tuan. Tuan kena buat marketing dulu. Kalau tanya saya, marketing tu lebih penting daripada modal tuan. Okay? Sebab kalau tuan keluarkan modal 40, jangan kata 40, 400 ribu pun. Kalau orang tak tahu, siapa nak pergi rap kereta? Last kali tuan pergi rap kereta tuan sendiri ya. Kan? Tapi kalau tuan ada modal 4 ribu je, satu Malaysia tahu. Satu Malaysia kenal dengan tuan. Tuan buat pula belakang rumah. Contoh, tak ada kedai pun. Contoh je tahu. Macam ni. Kasih-kasih macam ni. Boleh dapat duit tak? Boleh dapat kan? So, the key point sekarang ni modal, ya, tetapi yang jauh lebih penting pada modal adalah orang kenal kita. Okay. Apa marketing yang berkesan? Marketing yang berkesan ni ada banyak tuan. Ahjat. Tapi yang paling berkesan zaman sekarang adalah apa orang cakap pasal kita. Okay. Sahabat kita buka kedai rap. Tiba Siti Nurhaliza cakap, dia ni memang bagus siut. Rap creator saya cantik sangat. Settle lah. Settle lah. Biar. Sebab tu penting ialah ada food review dan sebagainya. Apa orang cakap pasal kita. Okay. 21 dan 22 bulan ni kita akan belajar cara untuk, salah satunya adalah untuk increase trust. Orang percaya kepada kita tu macam mana nak meningkatkan kepercayaan orang terhadap kita. Dan akhirnya dia pilih kita, bisnes kita, servis kita, produk kita berbanding pesaing kita. Tu antara topik 21 dan 22 bulan Mei ni kita akan belajar. Okay? Boleh isi beg biru kat bawah. Kalau tak dapat juga beg biru, aku pun tak tahu macam mana nak buat lah. Carilah beg biru kat bawah ataupun ada form kat bawah ni. Boleh isi. Nanti tim saya akan contact anda lah. Untuk event 21 dan 22 bulan. Tiket RM49 yang silap saya. Adakah produk makanan sesuai untuk buat limited edition? Boleh. Apa masalahnya? Prosperity Burger. Boleh makan sepanjang tahun. Mana boleh? Raya Cina je. Boleh makan Prosperity Burger. Kan? Siapa kata tak boleh? Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kan? Makanan ke, minuman ke, semua boleh. Asal kita nak buat. Kalau kita tak nak buat, tak jadi. Kalau kita nak buat, benda jadi. Kita buat dia. Ita, Waalaikumsalam. Nakib Shop, macam mana tip nak growkan bisnes kek? Saya bermula di rumah. Nakib, boleh. Nakib, dia cerita dia bukan isu rumah ke, dekat kedai ke, Kib. Marketing, Kib. Marketing. Kan ada yang abang yang selalu buat konten, buat kek apa benda tu kan, lupa kek apa benda dia buat yang gulung tu. Kek apa Dia panggil kek apa Aku tak tahu kek apa. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Yang ustaz tu kan, tapak kuda tapak kuda. Tak tahu apa kuda kan. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pistachio, Masya Allah, pistachio, Masya Allah. Resipi baru ya, Masya Allah, Masya Allah. Betul dia buat tapak kuda, kau pergi buat tapak unta. Menarik. Kawan saya, orang lain niaga murtabak. Bulan puasa, dia buat murtabak buncit. Orang lain niaga murtabak yang rare sikit, murtabak raja. Dia buat apa? Apa cita murtabak raja. Dia pun pergi hentak murtabak buncit. Apa buncit? Gitu lah dia punya murtabak. Tak menang tangan orang mesej nak beli. Sebab
tapak unta. Tumpuk-tumpuk tahi unta. Piramli punya ayat. Tumpuk-tumpuk tahi unta. Tumpuk-tumpuk tapak kuda. Tumpuk-tumpuk apa? Tapak unta. Okay. Cari kelainan betul USP. Barulah orang bercakap pasal kita. Tak ada USP. Susah nak cakap pasal kita. Zaman sekarang kan. Okay. Alright guys. Oi, 12.30 dah ni. Esok saya ada appointment lagi. Okay lah. Esok saya ada sesi consultation dan sebagainya. Yep. Anyway, thank you so much yang live dengan saya. Nanti kalau ada masa lagi, kita akan bersama lagi. Saya insyaAllah doakan anda. Kita dah lewat, nanti kita tak boleh nak bangun tahajud tau. Kita ugi timing yang Allah bagi pada kita kan. Okay, alright. So last but not least, before habis, boleh isi back dekat bawah sekarang. Sebelum 1 minit sebelum saya tamatkan. 30 saat, bukan 1 minit, 30 saat sebelum saya habis. Saya tamatkan. Thank you so much. Saya doa semua murah rezeki, semurah-murahnya. Dipermudahkan urusan. Semudah-mudahnya insyaAllah. Hari ini perjuangan, esok pengharapan, lusa kemenangan kita semua insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silap salah, hujung rambut hingga hujung kaki, minta maaf. Assalamualaikum.